Bukan hanya satu tetapi 4 rekod dalam Malaysia Book of Records MBOR dipegang wanita ini yang juga bekas pegawai tentera. Melinda Kaurapi Singh, 37 tahun, adalah pemegang rekod bagi larian terpantas dalam keadaan berkari sejauh 1.6 km dengan catatan masa 57 minit 34 saat pada 8 Jun 2024. Selain itu, beliau memegang rekod larian ke belakang di mesin treadmill tanpa henti paling lama iaitu selama 12 jam pada 28 Januari 2023. Beliau juga pemegang rekod larian paling jauh di mesin treadmill bagi tempoh 24 jam dengan catatan jarak sejauh 123.85 km pada 3 Julai 2022. Satu lagi rekod dipegang Melinda adalah guling ke hadapan paling laju bagi jarak 100 meter dengan catatan masa hanya 10 saat pada 15 April 2022. Melinda berkata, pengalaman beliau sebagai bekas atlet kebangsaan dalam sukan olahraga mendorongnya untuk menjadi pemegang rekod. Dan untuk skuad kebangsaan, saya ada rekod kebangsaan dalam acara 3,000 lari berhalangan. And saya rasa dah 14 tahun rekod kebangsaan saya belum dipecahkan. Is under Malaysian Athletics Federation. 3,000 halangan, 10 minutes 55 seconds. 10 minit 55.31 saat. 2009. Menurutnya, sebahagian daripada rekod berkenaan dilakukan untuk meraih dana yang akan disumbangkan kepada golongan memerlukan, terutama kanak-kanak. Katanya beliau turut memberikan sokongan kepada anak perempuannya, Jacqueline Kaur Charanjit Singh, yang memegang rekod dalam MBOR sebagai individu paling muda mendaki The Everest Base Camp pada 18 Oktober 2023. Orang yang tengok saya memang tahu, nampak saya je tahu something to the record, but at the end of the day, for me, kekuatan saya bukan selamanya, and how much I can give back to the community daripada apa yang saya pernah lalui, saya pernah belajar, everything. I just want to help back. Tapi saya hanya nak bantu kanak-kanak lah. Okay, sebab saya memang sayang budak-budak, and saya susah tengok dia orang kehidupan macam tu. So why I usually attempt for the record, mainly to help them actually, and itu kepuasan untuk saya. I'm sure that she's also excited for sports. Dia minat sukan. Dia pernah buat satu rekod sebelum ni yang saya assisted dia. Kanak-kanak yang termuda yang sampai di Everest Base Camp. She's the youngest Malaysian to reach Everest Base Camp at the age of 6.